Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada saudara MC yang berbahagia, Tok Farid, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari dan sahabat-sahabat Museum Pahang. Okey. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk pembentangan saya mengenai jalur rempah dan imperialisme botani, jejak kolonialisme dalam beberapa tumbuhan terpilih. Okey, baik. Okey, bagi pembentangan saya pada hari ini, saya tidak akan membahaskan penggunaan ataupun penamaan laluan perdagangan yang kita biasa dengar sebagai jalur rempah ataupun laluan sutera maritim ini. Tujuan saya memilih tajuk ini adalah kerana jalur rempah ini menekankan aspek tumbuhan lah. Jadi pada hari ini saya akan menumpukan hubungan botani dan kolonialisme di rantau ini, di alam Melayu, dalam beberapa tumbuhan. Dan tumbuhan dalam hal ini saya tidak akan membataskan hanya kepada rempah ratus sahajalah. Dan yang peta yang kita lihat di depan ini ialah sebuah peta vegetation map of Malaysia yang dibuat oleh seorang ahli botani Belanda. Dan peta ini menggambarkan atau menunjukkan kawasan vegetasi ataupun hutan yang ada di Malaysia. Dan Malaysia di dalam peta ini merujuk kepada kepulauan Malaysia yang kita biasa dengar dieja sebagai MALESIA, Malaysia. Dan kita lihat secara umumnya kita tahu bahawa rantau ini terletak di garisan khatulistiwa dan di mana di kawasan ini dianggap sebagai kawasan yang antara yang tertinggi kepelbagaian bionya ataupun biodiversity di antara negara yang digelar sebagai mega diverse lah di dunia. Dan next. Okey. Secara biogeografinya, Kepulauan Melayu atau Malaysia ini dibahagikan kepada 9 kawasan. Mengikut turutan tu mengikut keluasan dia lah. Dan pertama ialah Kepulauan Maluku, yang kedua Sunda, seterusnya Semenanjung Tanah Melayu, Jawa, Sulawesi, Filipina, Sumatera, Borneo dan New Guinea. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan memfokuskan dua kawasan di Maluku dan juga di Semenanjung ataupun Peninsula Malaya lah. Next. Okey, sebelum saya memasuki isi utama pembentangan saya, di depan ini merupakan grafik ataupun peta yang menunjukkan pertukaran ataupun pergerakan tanaman ataupun tumbuhan dan juga haiwan yang berlaku pada ketika era Christopher Columbus datang ke Amerika, benua Amerika, dan berlaku beberapa pergerakan tumbuhan seperti contoh jagung. Okey, jagung, koko ataupun coklat, kan, nenas yang dibawa balik ke apa yang diistilahkan sebagai old world,
di bahagian Eropah, Afrika, Asia. Dan tumbuhan-tumbuhan dan haiwan dari benua Asia dibawa ke benua Amerika. Antaranya ialah pisang lah. Kita tahu pisang memang asal dari belah Asia Tenggara ini. Dan bukan cuma tumbuhan ataupun haiwan yang bergerak, tapi juga penyakit-penyakit. Dan kita lihat antaranya ialah penyakit macam campak dan lain-lain lah. Jadi tujuan saya berkongsi tentang Columbian Exchange ni adalah untuk menunjukkan bahawa sebenarnya sebelum Columbian Exchange ni pun ada berlaku jugalah pertukaran. Cuma ketika Columbian Exchange ni ialah sebuah proses yang agak major, agak banyak berlaku, banyak jenis tumbuhan dan haiwan yang ditukarlah yang bergerak itu. Okey, seterusnya. Okey, pada hari ini saya akan membincangkan beberapa tumbuhan yang ada di Kepulauan Melayu ataupun yang menjadi watak penting dalam yang menjadi motivasi kepada kolonial, kuasa kolonial yang untuk mencari rempah di rantau inilah, dan terutama sekali di apa yang dinamakan sebagai Pulau Rempah. Dan kita tahu di Pulau Rempah ataupun di Maluku ni terdapatnya pokok buah pala dan juga cengkeh lah. Ini antara yang tumbuhan utama yang dicari-cari sekian lama oleh penjelajah Eropah, dan antara antara yang terawal yang sampai di Kepulauan Rempah ini ialah, kita tahu, ialah Portugis, dan kemudiannya Belanda sampai dan mengusir kuasa Portugis ni untuk memonopoli perdagangan rempah di sini. Dan antaranya ialah buah pala ataupun nama latinnya ialah Myristica fragrans dari family Myristicaceae. Dan pokok buah pala ini endemik di Banda Kepulauan Banda Nira. Dan kalau kita lihat di peta yang pada awal tadi saya tunjuk, Kepulauan Banda ni memang kecil sangatlah kalau dilihat di dalam peta, tetapi impaknya terlalu besar kepada jalur rempahnya ataupun perdagangan rempah di sini. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana kuasa-kuasa kolonial ini menyikapi ataupun menjalankan antaranya menjalankan monopoli perdagangan itu sendiri. Dan sedikit tentang buah pala ini, kalau kita sebenarnya kebanyakan rempah-rempah yang ada seperti buah pala dan cengkeh, dia sebenarnya secara khasiatnya, secara nutrisinya, dia tidaklah mengenyangkan ataupun memberi zat yang asasi untuk kita hidup. Dan rempah-rempah ni, dan secara kimianya sekalipun, rempah ini kebiasaannya ialah jika secara kimianya ialah dia menjadi racun serangga sebenarnya.
dan dia adalah beberapa sifatnya seperti antibakteria dan sebagainya. Dan antara contoh penggunaan buah pala di kalangan masyarakat Eropah lah, antaranya dia digunakan sebagai penambah perisa, antaranya di dalam minuman alkohol macam itulah. Dan pada ketika itu okey, yang di depan ni ialah antara orang kata apa, pemarut grater, pemarut buah pala yang dimiliki oleh masyarakat Eropah, dan sebenarnya ia menjadi satu simbol status kepada seseorang itulah sebenarnya. Kalau kita memiliki pemarut ini dan juga rempah-rempah. Okey. Seterusnya cengkeh. Cengkeh juga didapati di Maluku, dan nama latinnya ialah Syzygium aromaticum, dari famili Myrtaceae ataupun keluarga jambu lah. Jambu, apa-apa jambu. Dan antara kisah yang masyhur ataupun rekod yang masyhur kita tahu ialah ia digunakan sebagai penyegar mulut semasa dinasti Han bagi sesiapa yang mahu menghadap maharaja ketika itu. Dan memang cengkeh didagangkan hingga ke China pun. Dan cengkeh ini juga di monopoli oleh Belanda ataupun VOC pada abad ke-17, dan antara cara yang dilakukan untuk memonopoli cengkeh ini ialah pihak Belanda ataupun VOC ini membataskan penanaman cengkeh ini di sesetengah pulau saja, antaranya ialah Ambon dan Ternate. Dan mereka juga membakar pohon-pohon cengkeh di kawasan lain untuk mengawal harga. Jadi itu antara orang kata modus operandi dia lah untuk monopoli. Dan okey, ini peta dari saya dapati dari laman web Q, dan menunjukkan taburan asal dan tempat cengkeh dan pala ditanam lah, yang di mana kawasan berwarna hijau itu adalah kawasan asal, dan berwarna ungu tu di mana dia diintroduce ataupun ditanam, dibawa masuk oleh pihak kolonial lah, antaranya British. Dan kita lihat seperti yang saya sebutkan tadi, kawasan Pulau Rempah itu memang kecil jika dibandingkan dengan kawasan lain, tapi antara dia menjadi kawasan yang menjadi rebutan lah, dan sampai menumpahkan darah sekalipun. Dan antara yang berlaku di Kepulauan Banda, apa yang disebut sebagai Banda Massacre ataupun genocide pada 1621, di mana Belanda ni bila mana dia mahu monopoli perdagangan buah pala di sini, dia menghalang masyarakat tempatan di situ, masyarakat Banda, untuk menjual buah pala kepada pihak lain. Dan bila terjadi begitu, masyarakat tempat ini pun melawanlah kan, dan berlakulah pembantaian oleh pihak Belanda, dan dikatakan hampir keseluruhan penduduk di situ dibunuh, dan ada beberapa dibawa ke di pulau ataupun di tempat lain, dibawa menjadi hamba lah. Dan setelah itu Belanda berjayalah memonopoli buah pala di situ.
Okey. Dan pada seterusnya, monopoli Belanda di perdagangan rempah ini berakhir pada akhir abad ke-18 nak masuk ke abad 19. Dan kita tahu selepas itu corak perdagangan itu berubah disebabkan kuasa kolonial seperti British membawa keluar ataupun menyeludup keluar anak benih pala dan cengkeh untuk ditanam di taman botani di kawasan jajahan masing-masing lah. Dan dari situ kita akan melihat peranan taman botani dalam memajukan yang dikatakan sebagai economic botany ataupun botany ekonomi. Dan sebenarnya taman-taman botani ini memainkan peranan bukan hanya sebagai pengembangan pusat pengembangan ilmu botani semata-mata ataupun scientific institute only, tapi juga ia memastikan keberlangsungan kolonialisme di jajahan masing-masing. Dan kita lihat falsafah taman itu sendiri pada mulanya yang kebiasaannya kita dengar berinspirasikan Paradise Garden ataupun Taman Syurgawi kan. Dan perkara ini berubahlah dan boleh kata dia digantikan sebagai sebuah taman yang sebenarnya berorientasikan ekonomi dan juga pengembangan koloni. Dan kita tahu di taman-taman botani ini terdapatnya sampel-sampel tumbuhan yang dikutip dari serata dunia, dan sampel ini dalam bentuk sampel hidup ataupun sampel kering ataupun kita sebut sebagai herbarium. Dan peranan taman botani ini saya rasa kita tak boleh memandang ringan lah. Dan kerana sepanjang tempoh penjajahan berlangsung, memang hubungan taman botani dan pentadbir, hubungan ahli botani dan pentadbir kolonial ini memang bersifat dua hala lah, di mana ahli-ahli botani dapat memanfaatkan dana-dana yang didapati dari empire, dan pihak pentadbir kolonial ini juga dapat memanfaatkan ilmu ataupun pengetahuan yang didapati dari taman-taman inilah, di mana taman-taman ini juga berfungsi sebagai makmal, tempat pengujian tanaman-tanaman dan kemudian disebarkan ke serata dunia dalam bentuk ladang-ladang monoculture. Seperti contoh antaranya pokok getah lah yang kita tahu. Dan saya akan sentuh tentang itu sebentar lagi. Dan antara tokoh yang saya kira membantu juga dalam hal ini ialah seorang yang bernama Carl Linnaeus, di mana beliau memperkenalkan sistem penamaan binomial. Antara contohnya di mana nama tumbuhan ataupun nama spesies itu terdiri daripada dua perkataan. Contohnya Syzygium tadi tu, Syzygium myrtifolium. Dan antara karya beliau ialah Systema Naturae dan Species Plantarum, di mana beliau pakai secara meluas sistem binomial ini, di mana sebelum adanya sistem binomial ini, nama-nama spesies ataupun nama tumbuhan, haiwan semua boleh jadi
daripada 3, 4, 5 sampai 10 bahkan lebih sekalipun. Dan ini antara inovasi yang mempercepatkan perkembangan botani kolonial inilah. Dan seterusnya, ini juga antara inovasi yang menyokong dan membantu dalam kerja-kerja perluasan kuasa kolonial, di mana ini ialah apa yang dinamakan sebagai Wardian Case, dicipta oleh Nathaniel Bagshaw Ward pada tahun 1829. So basically ini adalah sebuah mini glass house lah, di mana kita tahu sebelum ini jika ingin dibawa pulang tumbuhan-tumbuhan di kawasan jajahan, sebelum adanya inovasi ini, kebarangkalian hidupnya pokok ataupun tumbuhan itu memang rendah. Jadi selepas adanya Wardian Case ini, dia meningkatlah. Dan seterusnya, ini juga antara perkara yang menyokong dan membantu dalam ekonomi botani ekonomi ataupun botani kolonial ni, ialah buletin-buletin ataupun jurnal terbitan yang berkaitan pertanian dan botani. Dan saya kira ini dan antaranya ialah Agricultural Bulletin of the Malay Peninsula, Agricultural Bulletin of the Straits and Federated Malay States, Gardens Bulletin Straits Settlement, dan The Gardens Bulletin Singapore. Dan jurnal-jurnal dan buletin-buletin ini menjadi penting dalam pengembangan botani kolonial inilah, dan dia berperanan memastikan setiap penemuan dan maklumat-maklumat baharu yang berkaitan dengan pertanian dan botani dapat disebar secara meluas dan sesama jaringan ahli botani dan juga pentadbir-pentadbir kolonial jugalah. Dan saya rasa ini juga antara sumber sejarah yang agak lumayan untuk dikaji. Dan seterusnya, okay, baik. Setelah berakhirnya monopoli rempah oleh Belanda tadi, dan bermulanya revolusi industri pada sekitar abad 19, dan kita tahu corak perdagangan dunia pun berubah sebab rempah-rempah sudah mudah untuk didapati, dan jenis tumbuhan yang menjadi fokus untuk dikomersialkan juga berubah. Dan antaranya getah lah, di mana kita tahu getah mainkan peranan penting dalam revolusi industri, di mana digunakan dalam mesin-mesin kan. Dan getah ataupun nama latinnya Hevia brasiliensis, berasal dari Brazil, dan dari family Euphorbiaceae. Dan pokok getah ni kita tahu dia dibawa masuk dari Brazil, dibawa masuk ke Kew Garden melalui jalan penyeludupan lah. Yang di mana Henry Wickham ni, dia seorang penjelajah, dia balik dari Brazil pada 1876 dengan membawa 70,000 biji getah, dan dia dijual kepada Joseph Hooker, pengarah Kew pada ketika itu, dengan harga $700 ataupun 16,000 ke 23,000 dolar. Dan pada zaman Joseph Hooker ni lah berlaku banyak penanaman tanaman apa yang dikatakan sebagai tanaman kontan ataupun cash crop. Cash crop ni tanaman yang ditanam bukan untuk makanan lah, ditanam untuk contoh getah kan, tanaman kontan. Dan ini pokok getah pertama di Malaya, saya tak silap di Kuala Kangsar, dan di mana pada tahun 1877 22 anak benih getah dibawa dari Kew Garden ke sini, dan daripada 22 tu 9 ditanam di Kuala Kangsar, dan pokok ni dikatakan berusia 148 tahun lebih kurang sekarang.
Baik. Seterusnya kita lihat antara corak pergerakan dan pengenalan tumbuhan ini berlaku, dia mengorbankan hutan-hutan asal melalui pembukaan ladang besar-besaran yang berasaskan sistem monoculture. Monoculture ni kita tahu sistem pertanian berasaskan satu jenis tumbuhan sahaja, satu jenis spesies sahaja. Dan sistem ladang seperti ini memerlukan tenaga buruh yang banyak dan kebiasaannya dibawa masuk dari luar dan pada saya bersifat artificial dan tidak organik lah. Mana kata kalau dulu kita masyarakat Melayu tradisional menanam padi, ada konsep gotong royong di mana benda tu berlaku bukan secara paksa, tapi ini lain pula dengan pertanian kolonial. Dan sistem monoculture ini juga mengakibatkan pelbagai kesan ekologi yang kita boleh nampak lah. Dan selain daripada berkurangnya litupan hutan ataupun forest cover, sistem ini juga mengakibatkan kemerosotan tanah, soil degradation. Dan ini contoh antara laporan tentang tanaman ataupun buah-buahan dan sayur-sayuran kita yang pada hari ini dikatakan kurang berkhasiat berbanding dahulu. Dan antara sebab-sebabnya ia menjadi sebegini adalah kerana antaranya ialah warisan pertanian kolonial inilah, di mana monoculture itu sendiri ia begitu bergantung kepada input kimia ataupun chemical fertilizer, baja kimia, dan juga dan tanaman-tanaman ataupun buah-buahan yang ditanam mengikut sistem ini, kita nampak mungkin dia gemuk, manis, kan? Tetapi khasiatnya itu kurang. Dan so basically ialah dalam kata lain ialah dia seakan fast food lah, kan? Dan ini antara laporan lain berkenaan nutritional quality of food, boleh cari di Google. Dan ini antara tinggalan kolonial lah. Dan seterusnya, saya ingin bercakap sedikit tentang teh dan popi, di mana teh ataupun kita tahu tentang perang candu ataupun opium war di antara British dengan China, di mana British ingin mendapatkan teh, tapi perlu dibayar dengan perak. Jadi British menggunakan jalan lain atau jalan lain, di mana dia membekalkan candu kepada China bagi mendapatkan teh. Ini jalan illegal lah. Dan sikap ataupun sifat perdagangan seperti ini sebenarnya kita boleh dapati sekarang juga, di mana ini antara laporan di Brazil, di mana dia berlaku keracunan pesticide ataupun racun serangga, di mana racun itu dihasilkan oleh syarikat-syarikat di UK. Tapi di UK racun itu tidak boleh digunakan secara memang illegal lah. Tetapi legally dia boleh dieksport untuk digunakan di negara lain. Dan saya lihat ini antara sikap atau sifat yang masih kekal hingga hari ini. Dan kita lihat ini antara bandingan Malaysia dengan United Kingdom penggunaan racun, di mana di UK makin menurun dan kita semakin meningkat. Dan
data ni dari Our World in Data. Okey, untuk penutup sebagai renungan bersama lah, selain laluan sutera dan laluan rempah, dan kita juga sebenarnya ada incense rule ataupun laluan kemenyan, ataupun nama lain bagi laluan perdagangan di kawasan Timur Tengah dan kawasan Mediterranean. Dan antara sebab kenapa saya menunjukkan ingin berkongsi tentang laluan ini ialah kerana kita perasan laluan itu dia melalui sini dan keluar di pelabuhan di Gaza. Dan ini antara laporan tentang genosid yang berlaku di Gaza sejak tahun 2023, di mana saya ingin berkongsi tentang di mana laporan ini melaporkan lebih kurang 83% hidupan tumbuhan di Gaza telah dimusnahkan, dan 70% tanah pertanian juga dimusnahkan disebabkan pengeboman Israel lah. Dan ini antara imej yang bermain di fikiran saya, di mana ini adalah seorang anak kecil yang menuai sejenis pokok yang dinamakan molokhia. Dia dari family bunga raya ataupun family roselle, dan dikutip untuk dimakanlah. Dan kita tahu Gaza sekarang ini diancam kebuluran. Dan ini antara imej yang bermain di fikiran saya ketika mendapat tajuk ini, kerana saya kira mendapat bila bercakap tentang tanah itu sendiri ialah sebuah satu rahmat lah sebenarnya. Dan ini sebuah potongan ayat dari surah Al-Isra, wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dan kalau kita pada hari ini dan semalam, kita berbicara tentang laut dan kelautan dan tentang tanah air. Dan hari ini dan di dalam ayat ini disebutkan tentang darat dan laut, di mana digerakkan kita dan juga tumbuhan-tumbuhan, dan diberi rezeki dari yang baik-baik, iaitu tanam-tanaman dan haiwan-haiwan itulah. Dan ini sebagai renungan bersamalah, di mana kita berbicara tentang ketamadunan, kita tidak terlepas juga dari berbicara tentang bagaimana sesebuah tamadun itu boleh jatuh ataupun runtuh disebabkan sifat-sifat tamak ataupun penting diri. Dan sebagai penutup, salah satu proses penafi jajahan ataupun dekolonisasi, saya memakai istilah dari Prof. Wan Muhammad Noor, penafi jajahan, yang boleh dilakukan adalah dengan mengetahui realiti hidup masyarakat tradisional di era prakolonial, semasa dan pasca kolonial, hubungan masyarakat tempatan dengan tanah, serta mengambil hal-hal yang baik untuk disesuaikan dan diamalkan pada masa kini. Dan justru kita juga perlu membina semula naratif serta gambaran landscape penghidupan masyarakat Melayu tradisional yang berasaskan pertanian di samping tradisi maritim yang sedia ada. Dan kita tahu sebenarnya tradisi maritim kita ini tidak dapat hidup ataupun bergerak tanpa tradisi pertanian ataupun agraria untuk menampung proses ataupun tradisi maritim itu sendirilah, seperti perdagangan dan lain-lain. Dan saya rasa ini antara perkara yang boleh kita kembangkan lagi, di mana apa sebenarnya yang cara hidup tradisional tu yang boleh kita boleh ambil
manfaat dan dihidupkan semula pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.